Sesiapa yang pernah flip 10 kali straight kan full margin, kau beritahu aku gandakan balik untuk korang. Bagi aku bukti. Video kali ni aku nak sembang pasal kau risk management untuk beginner trader. Tapi senario dia adalah kau ambilkan aku sebagai kau. Aku ni beginner golfer, kau beginner trader. So ambil je. Aku akan explain beginner risk management ni dalam bentuk in terms of golf lah. Sebab aku tengah main golf. Cool tu. Okay, kau anggaplah hole ni atau padang golf ni macam market. Okay, kau as a beginner, you need to apply cost management. And as a trader, kau kena apply risk management. Kau nampak pin merah tu, kau bayangkanlah itu TP daily kau. Kau janganlah full margin kat sini, kau nak hit tu sampai on. Tidak dapat kawan. Apa yang kau perlu buat, cari one good setup. Kau jangan force setup tu. Kalau kau force, kau hauk. Contoh SL. Kalau angkat SL lah, recovery sampai. Boleh? Good recovery, instant recovery. Aika seorang je lah recovery. Aika pun muliga kat tadi. Walaupun first setup kita SL, tapi kita tahu lah letak stop loss kat mana. SL tu penting sebenarnya. Tadi contoh tu baik SL sebab apa tau? First of all, aku rushing. Tempo aku rushing gila. Aku nak cepat. And then, sama juga macam trade. Kau tak sabar. Kau tak nak tunggu setup kau. Kau tak nak tunggu price tu datang zone kau. Buy high, sell low. Lepas tu apa jadi? Hauk. Account kau pun hauk. Sebab apa? Sebab kau kejar market. Kau bukan tunggu zone kau tak rasa sabar. Sama macam aku tadi. Aku rasa... Kau FOMO belum? Aku FOMO. Aku rasa kena pressure dengan orang belakang. Recovery shot Tadi aku dah apply risk aku. Aku takkan ambil shot tu. So aku drop ball. Bismillah. Ni tak paksa. Ni tak force. Ini relax saja. Hit TP, settle recovery. Kau tak perlukan 18 setup. Kau perlukan one good setup je. Dah cukup TP, cukup recovery, daily target kau dapat lah. Ini contoh hit TP yang sebenarnya. Ni Jom sikit birdie chance. straight in the hole. Kalau macam ni, apa kau nak perlu buat? Kau anggaplah pin merah ni as a daily target kau, which is kau trade, kau kena ingat kau kena ada daily target. Kalau kau daily target kau tak ada, kau memang hauk, kau tak ada growth, kau tak ada progress. Yang kau ada depo. Okay, apa jadi dengan daily target macam ni? Dah nak hit daily target, apa kita boleh buat? Kebanyakan beginner dia akan cari alasan, dia nak fuse otak dia cakap apa tau? Lagi $5, lagi $10 je, sikit je. Atau dia force setup. Dia force setup jadi hauk. Tapi force, kalau kau paksa untuk cari setup tu, kau akan loss. Kau relax. Walaupun lagi 1%, lagi 2% untuk hit daily target kau bersabar. Pasti sampai. Kau tengok ni macam mana. Ini adalah birdie chance aku. Ini adalah full maximum TP aku. Target aku kat sini. So ini adalah daily target kita. TP kita as a trader. Macam lagi 2%, 3% je nak capai. Bila kalau full TP itu adalah bonus. Kalau hampir TP pun itu adalah rezeki. Dia dah langgar TP tapi tak ambil. Given par. Tak apalah par. Par is good. Yang lagi good tahu bila kita nak stop. Dah capai dah target kita. Kau pergi tengok jadi bola ke, kau jadi keeper. Bob, kau keeper lah Bob. Kau lah ni buat punca-punca orang nak full margin. Kau lah hantar orangnya. Itu apa yang aku nak cakap. Jangan over the trade. As a new beginner, apply je risk management. Kau grow slow-slow. Kena ingat niat kau balik. Nak cari duit lebih. Bukan nak beli kereta esok. Beza tau. Walaupun kau full margin profit pun, berapa kali kau boleh full margin, berapa kali kau boleh profit. Adakah